Apa juga kita buat, kita akan jadi pandai kalau kita buat berulang-ulang kali. Itu naluri manusia. Tuhan jadikan kita begitu. Kalau kita buat sesuatu berkali-kali, kita tetap akan cekap. Kalau kita tak buat langsung, kita tak mungkin cekap. Siapa kata Melayu bodoh? Tak boleh dapat 10A. Saya tak percaya. Kalau belajar, kalau tak percaya, saya nak tunjuk macam mana. Macam mana kita boleh belajar sehingga kita boleh menguasai segala ilmu. Tetapi kena sanggup bertekun, belajar betul-betul siang dan malam. Saya yakin kita boleh. Itu mesej yang saya cuba nak sampaikan. Tidak ada shortcut, tidak ada jalan mudah. Kita kena terima dalam apa juga usaha yang kita buat. Jangan cari jalan mudah. Kalau kita cari jalan mudah, shortcut, kita akan jatuh tersungkur. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang perniagaan, perusahaan,